329,000 ton diesel ni ke Filipina. Bersedekah bekalan diesel di Malaysia ni sangat ternak dan harga diesel semakin meningkat. Tegak logik tak? Tak logik. Sebabnya bekalan di Malaysia pun tak cukup. Bahkan kita nak hantar ke negara lain. Jadi kita kena fikir. Tak logik kat Malaysia nak hantar ke Filipina. Bekalan negara sendiri pun tak cukup. Akan tetapi kita pun pelik berapa media Filipina ni buat kenyataan bahawa kenyataan 329,000 ton diesel dihantar ke Filipina. Sedangkan Malaysia menafikan. Kita tak nak ayat gapo benda ni. Tak pasal benda benda bukti kita tak